warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama cikgu yang akan berpindah ke sekolah lain, iaitu Cikgu Nurhaitu. Okey cikgu, sepanjang cikgu mengajar di sekolah ini, apakah kenangan yang paling cikgu takkan lupakan? Kenangan yang paling cikgu tak lupakan adalah kenangan bersama anak-anak pelajar yang semua baik-baik, yang sentiasa bagi kerjasama untuk cikgu, terutamanya anak-anak SPM lah yang sama-sama berjuang untuk dapat keputusan yang baik. Okey, jika cikgu boleh tinggalkan satu pesanan terakhir kepada kami, apakah pesanan itu? Kepada semua pelajar SMK Bukit Sawa, pesanan cikgu, jaga kelakuan, jaga adab, jaga agama, sentiasa memilih perkara yang baik, bergaul dengan rakan-rakan yang baik, sentiasa terus berusaha, jangan mengalah, jangan putus asa. InsyaAllah kejayaan akan ada untuk setiap orang yang berusaha. InsyaAllah. Jika kami boleh mengubah satu perkara sepanjang cikgu mengajar kami, apakah yang cikgu harap kami lakukan? Yang cikgu harapkan adalah kesungguhan supaya lebih komited terhadap pelajaran, lebih serius terhadap masa depan. Belajar dengan lebih rajinlah dan berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh dan lebih tekun. Okey cikgu, terima kasih. Semoga cikgu jaya selalu. Terima kasih. Sekarang saya bersama cikgu yang bakal berpindah ke sekolah lain, iaitu Cikgu Suraya. Okey cikgu, sepanjang cikgu mengajar di sekolah ini, apakah kenangan yang paling cikgu takkan lupakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang saya berkhidmat di SMK Bukit Sawa selama hampir 5 tahun, perkara yang tidak dapat saya lupakan adalah kenangan saya mula mengajar tingkatan 5, di mana selama 14 tahun saya berkhidmat, saya tidak pernah mengajar tingkatan 5. Jadi di sinilah pengalaman pertama saya mengajar pelajar SPM dan mendapat keputusan yang cemerlang. Terima kasih. Okey cikgu, jika cikgu boleh tinggalkan satu pesanan terakhir kepada kami, apakah pesanan itu? Okay, pesanan saya kepada anak-anak didik, terutamanya pelajar tingkatan 5, usahalah sebaik yang mungkin. Dengan masa yang ada ni tinggal baki beberapa bulan lagi. Selain daripada usaha, yang penting sekali adalah menjaga adab bersama ibu bapa kita, dengar kata ibu bapa, dengar kata guru-guru, dan yang paling utama sekali, jangan tinggalkan solat. Sentiasa berdoa dan meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalan terakhir. Jika kami boleh mengubah satu perkara sepanjang cikgu mengajar kami, apakah yang cikgu harap kami lakukan? Okay, cikgu harapkan sepanjang jika dalam kelas, terutamanya kalau ada cikgu bagi sesuatu kerja sekolah, buatlah sehabis yang baik. Walaupun kita tak pandai nak buat soalan tu, cubalah sehabis yang baik. Bertanyalah soalan kepada cikgu. InsyaAllah kejayaan akan mengiringi kalian. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama pelajar-pelajar Cikgu Hafizah. Okey. Apakah perkara yang paling berharga yang cikgu pernah ajarkan kepada anda? Belajar untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Okey, soalan kedua. Apakah ucapan atau doa anda untuk cikgu di tempat baharu? Semoga cikgu dimudahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan di tempat baru. Amin. Hai.